Wati Hanifia berkongsikan detik-detik bahagia bila buat kejutan beritahu anak-anak dah hamil 4 bulan. Kata Wati, drama pendek yang menjadi kenangan terindah simpan sini buat kenangan kerana tiada lagi rahsia. Sebab dia di awal-awal dah bocorkan syukur Alhamdulillah di atas sekali lagi rezeki yang Allah tiupkan buat Mami, Daddy dan anak-anak. Hampir 4 bulan Mami rahsiakan dari anak-anak dan family. Okay, jom ambil gambar, Jom ambil gambar. gambar. Ni, nampak ni ke? Segala-galanya terbayar. Dekat sikit. Nampak. Nampak. Gambar. Tambah. Mami. Apa tu? Fatin. Sini. Gambar apa ni? Gambar baby. Baby mana? Takkan. Dapat adik. Mami daripada awal dah check dah. Dia berapa? Dia berapa minggu dah? Dah masuk 4 bulan. Air rahsia. Jangan. Dah tahu dah. Perempuan. Perempuan. Tapi dah tahu ke? You nak girl? Dah tahu ke? Dah tahu. You nak girl or boy? Anak girl. You? Boy, girl. Boy. Boy. Oh, you dengan mami je nak girl. Apa? Baby nak boy. Tak tahu. Alhamdulillah. Wais ni tengok muka kenapa je tu. Dengar. Kena jaga mami sebab mami pregnant. Okay. Congrats Alhamdulillah. Ada keluarga baru lagi. Akak, inilah orang yang Mami, tasik lagi Mami dah period ke belum? Lepas tu sampai Mami datang mimpi Mami bersalin, dapat baby boy, hidung mancung. Dia lah orang yang paling alert pasal Mami. Sampai dia cakap apa? Mami ni kalau mengandung cakap dia lah. Sebab you nak cakap. Kan dia tak cakap dengan Aunty. Yang ni tau. Nanti kita rasa main pregnant lah. Nak tahu tak apa yang kita rasa. Sebab kita perempuan jadi kita tahu. Tapi kita kena doa banyak tau. Moga baby ni selamat Mami lahirkan, okey? Nanti sampai. Wes tak percaya ke? Mana tak jadi. Ini macam ada kotak dia tu. Bukanlah. Dia tak nampak kat sini. Bukan, itu kaki dia. Ini 2 kaki. Okey. Ya, ini 2 kaki. Yang ni apa ni? Yang ini Mami Pusat punya dia tu. placenta. Macam tu lah. Ini tangan dia dekat sini. Dia tak nampak lagi. Takkanlah kotak dia sepanjang itu. Baru Apa perasaan dia, Wais? Bahagia sangat. Apa nama dia, Wais? Happy tak? Tak tahu lagi. Perasaan awak dapat baby, dapat adik. Mati rasa nak buka.